Okay, ini hari kita bersama dengan Epo Roza, Roni Hussein. Assalamualaikum, selamat hari raya. Gimana Ron? Ucapan selamat hari raya Ron. Selamat raya kepada semua sahabat-sahabat saya dan juga semua yang menonton video Abang Lobster. Ya. Abang Lobster. Hari raya mulia ni penat nak makan rendang dengan ketupat. Kalau datang nak Mak Lobster Johor Bahru memang tak ada yang tanya dia. Saya tanya dia. Okey Pul. Betul. Biasa kan layan rendang, ketupat. Ini hari layan king crab. Macam mana pergi dia Pul? Dia Macam mana pergi dia? 3-4 hari terbantai lemang, ketupat, zap tukar menu. Tak, sandor orang. Sandor Hari tengok. kedua, ketiga kita raya dekat Malaysia. Sekarang kita Ya. raya dekat Norway. Macam kita nak kena Okey, sebelum tu Roni dah minta tips tau. Ya. Dia cakap dia nak badan macam awak kurus macam mana? Allahu Akbar. Nak maintain. Saya baru borak benda ni dengan Roni. Saya cakap dia kena teruskan apa yang dia buat masa dulu yang dia Pipi saja. Live sambil treadmill tu yang kita nak. Tapi Sejak kemalangan basikal dengan dia ni, so saya tak ada. Orang kayu basikal duduk relax sudahlah. Dia berdiri tersungkur jatuh. Keceper motorkar. Jadi terus kembang sampai sekarang. Baiklah yang mana ada salah silap daripada saya mohon maaf. Sama. Kepada Epo Roza Pul, ucapan selamat hari raya Pul. Selamat Hari Raya semua yang menonton dan yang menyokong Epo Roza, yang menyokong Nasi Mak Lobster JB. Terima kasih banyak-banyak. InsyaAllah kalau ada rezeki kita jumpa di sini. Di sini. Di sini. Ada mana lagi? Jumpa lagi Abang Lobster. Kami Rapper Show. Yo.